Guys, tengok merah dia. Dekat. Mari. Ini medium Wagyu. Inilah yang korang kena minta kepada kita orang untuk masak Wagyu medium. Ini makan cair meletup dalam mulut. Apa dia punya jus. Korang kena ambil yang ni. Mari dekat, tunjuk merah dia macam mana. Tu dia. Oh, ini dah baru betul. Tak percaya. Korang tak percaya. Ni, pergi interview customer, tengok apa dia komen. Kasih jalan. Aku tak bohong Customer punya cerita. Kasih jalan. Alhamdulillah, satu family 4 orang. Macam ni. Kena satu set macam ni memang syahdu. Mantap. Assalamualaikum bang. Santai. Makcik. Ui, dari Melaka. Sembang bang. Melaka kat mana ni? Melaka kat Bandar Melaka. Bandar Melaka. Siang tadi ada satu daripada Melaka, daripada Sungai Udang. Hari ni ramai orang Melaka lah. Ada dua lagi. Memang datang semata nak makan. Memang datang semata-mata nak makan tu. Kita memenuhi ni yang hati mak. Mak request. Memenuhi impian makciknya. Kita mohon makan juga. Mantap cik. Daripada bulan lepas saya sebut. Daripada bulan lepas duk tengok TikTok lagi. Alhamdulillah, mantap bang. Yang ni kita buat dia tengah-tengah, medium ke medium well. Yang ni kalau untuk kita punya kedai, kita insyaAllah yang ni yang perfect lah. Kalau lebih sangat lagi nanti dia jadi kering kan. Yang ni kita buat dia ngam-ngam. Tak terlampau kering, tak terlampau basah orang kata. Nak tengok, kita tengok makcik lah terus. Yang teringin sangat ni. Boleh. Makcik cuba satu suap nak tengok. Sila cik. Rasmikan. Pakai tangan tak apa cik. Pakai tangan pun tak apa. Mana-mana tak apa. Cantik. Okey, sila cik. Mantap. Teringin daripada Melaka. Memang datang semata-mata makan bagi makcik, tolong pegang untuk makcik. Bismillah. Bismillah. Okey cik. Sangat lembut. Sangat lembut. Alhamdulillah. Dan juicy. Sampai hajat cik Alhamdulillah. Anak soleh bawa mak datang makan. Alhamdulillah.